boleh tahan dia tau. Bagi mak bapak dia datang, ambil dia ke balai. Sebab dia bawah umur, bawah 16 tahun. Kalau mak bapak datang, kau nak jawab tak? Seorang anggota polis dirakam menegur tindakan seorang lelaki yang membawa seorang gadis bawah umur menaiki motosikal pada malam sambutan ambang tahun baru dalam kejadian yang tular di media sosial sejak semalam. Kejadian tersebut berlaku ketika operasi ambang tahun baru 2026 yang dijalankan di sekitar Kuala Lumpur sebelum kedua-dua individu terbabit ditahan untuk siasatan lanjut oleh anggota polis yang bertugas. Menurut maklumat awal, gadis berkenaan dipercayai baru berusia 14 tahun, manakala lelaki yang menunggang motosikal tersebut berumur 20 tahun dan merupakan rakan kepada gadis terbabit. Hasil soal siasat mendapati, gadis berkenaan dibawa keluar dari rumah tanpa pengetahuan dan kebenaran ibu bapanya sekaligus menimbulkan kebimbangan dari sudut keselamatan serta kebajikan kanak-kanak bawah umur. Lelaki terbabit dimaklumkan boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut peruntukan sedia ada kerana membawa keluar seorang kanak-kanak bawah umur tanpa kebenaran penjaga yang sah. Pihak berkuasa menegaskan operasi bersepadu yang dijalankan bukan bertujuan menyekat pergerakan orang awam, sebaliknya bagi memastikan keselamatan, ketenteraman awam serta mencegah sebarang aktiviti berisiko, khususnya melibatkan golongan bawah umur. Kes itu kini masih dalam siasatan lanjut. Nak jawab apa kan ni kau berjaga dia ni? Boleh masuk lengkap? Gelak. Aku kan gelak nampak gelak lah. Gelak yang apa? Sebelum ni 14 tahun. Dia kata apa? Sekolah mana? Ha? Ini dia mana? Yang belum? Kita tunggu beli rumah. Mak tahu tak keluar rumah ni? Tahu? Ha? 20 tahun? Oh umur tau ni? Oh umur ni? Tahu kau tahu? Bawa juga kau umur. Jangan cakap sorry aku. Ni bawa umur tak boleh keluar rumah tau. Ni kena kenal dia ni. Dia kawan ke daripada TikTok? Berapa lama dah kenal? 5 bulan kenal? Bawa keluar lagi New Year dah. Kau kerja mana? Ajang. Aku boleh tahan dia tau. Bagi mak bapak dia datang, ambil dia ke balai. Sebab dia bawah umur, bawah 16 tahun. Kalau mak bapak datang, kau nak jawab tak? Nak jawab apa kat mak bapak dia? Makcik dia, bukan mak dia. Penjaga kau siapa? Penjaga mak ke mak dia makcik? Mak mana? Mak dia mana? Tak ada. Tapi tahu kan keluar rumah tak boleh kan? Tapi tak tahu. Dalam dua baru tahu. Okey, boleh tahan tau. Boleh tahan tau. Kau pula. Aku nak ambil budak-budak apa? Ada orang bayar kau minatkan kau. Kesalahan apa ni? Kesalahan apa kau buat ni? Hantar kanak-kanak tau. Ini kanak-kanak lagi kau tahu tak?